Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ni dah terlanjur kita hari tak hujan. So kita apa lagi? Kayak ni dah diterangkan. Hari ni kita bakar lah. Bakar dan supaya nanti senang kita nak tanam kan. Jom ikuti apa saya nak buat hari ni. Nak clearkan ni semua. Nanti nak betul pagar lah, supaya binatang macam anjing, lembu. Lembu nampak banyak ada lembu lah pula kat sini, supaya dia tak masuk kawasan kita. Letak sini dulu. Panas. Ada bunyi kereta api sebelah sana. Tapi tak nampak sebab ada semak. Kat sana ada nampak. Api dia tu sebabkan rumput kering kan, dia melarat-larat. So macam ni kena jagalah. Tak nanti kerang lain jadinya. Apalah, tunggu je. Macam ni bahaya. Masa ni tiba-tiba pandangan dah jadi gelap. Tu duduk sekejap, lepas tu rasa dah larat sikit, terus balik rumah. Akhirnya tadi saya dah hitam kena panas ni. Tapi tengoklah ya. Habis jaring saya terbakar. Nak kena cari jaring lain, beli jaring lain. Tak apalah, yang penting api tak melarat kan. Tapi saya terpaksa suruh anak datang untuk tengok, takut api melarat. Alhamdulillah lah, terang-terang lah. Tapi tak habislah lagi kan. Habis semua terbakar. Jaring pun terbakar. Tak apalah. Badan je ingat nak buat. Hati je ingat nak buat, tapi sebenarnya tak larat. Pelan-pelan lah. Okey lah. Setakat ni je dulu. Jumpa di lain video. Jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe. Like, komen dan share. Juga komen yang baik-baik je ya. Komen yang membina. Sampai jumpa di lain video. Bye.